Okey pada tangan aku ni adalah lens 135mm 2L aperture 2. So yang mana tahu ini adalah lens yang mahal. Kita selalu panggil dia prime lens. Jadi lens ni dah kena banyak fungus kat dalam tu. So sekarang ni kita nak buka. Untuk makluman, kalau kita nak buka prime 135 ni ataupun mana-mana prime lens, kena hati-hati. Bila kita buka je skru yang tapak mount ni, dia masih ada lagi skru yang kat tepi ni. Skru kecil ni kena buka untuk riliskan daripada mount dengan soket ni lah, tembaga ni, supaya kita dapat leraikan dia step by step. So kita tengok tutorial aku buka daripada awal sampai habis, macam mana kita nak pisahkan tapak mount daripada dalaman kamera ni, nak bawa keluar kantai. So kita tengok sama-sama.